Hari ni satu video 3 menu ataupun 3 resipi dah. Cara buat menu gopotek tu kita mai tengok sekali dah. Mula-mula kai crop pat siu. Mula-mula kali kita buh minyak masuk dulu dah. Minyak ni moleknya buh lebih sikit tak apa sebab kita nak goreng air wi garing dah. Lepas tu kita tunggu minyak ni panas molek dulu dah. Sama taro kita tunggu minyak panas kita cedek air dengan tepung dah, tepung jagung kita bakar dah. Kita gelomok air dengan tepung jagung tu wi rata molek dah. Kalau pia nak bakar tepung tok crop pun boleh juga, tapi kita ke tepung jagung dah. Agak minyak panas dah kita bakar ambil air kita buh masuk dah. Air ni nek nam wi buh ketul-ketul masuk, jangan buh kaligus tu dah. Kau buh ketul-ketul ada dah. Kosek-kosek dia sikit takut dia lekat dah. Kalau pia ada cara-cara goreng air sedap lagi oyak kita apa komen oyak tak dah. Ni air kita agak tu air kita garing ni. Nampak ni biar tu merah baik ni dah. Ni garing taga ni boleh dah ni. Lepas tu kita pakai tangguk naik dulu dah. Air ni moleknya tangguk kita sejak minyak je dulu dah. Lepas tu kita mai tengok cara-cara buat sok yo pula lagu mana dah. Mula-mula kali kita buh minyak masuk dulu sikit dah. Pakai minyak kita goreng air saat ni tak apa. Lepas tu kita buh bawang putih, bawang merah masuk. Lepas tu goreng dia dulu sikit. Goreng biar tak naik bahu tu dah. Bahu bawang tak apa dah dah. Agak boleh dah ke kita buat air masuk dalam sendok. Lepas tu buh si udang beg ni nampak ni. Buh masuk. Agak-agak dah jangan buh banyak sangat dah. Lepas tu kita kucar si udang tu rata molek tu dah. Lepas tu kita buh sakar. Sakar ni kita bakar dalam 3 sudu dah. Lepas tu becing ni suka hati dah. Lepas tu sok cirai kita bakar dalam sudu lebih-lebih. Sok cili dalam sudu dah kita bakar tak banyak li. Lepas tu kita masuk cicak sotong dalam 3 sudu dah. Ni dah. Lepas tu cicak potong ataupun cicak hijau dah agak ambil dah cacah dia dah. Lepas tu kita kucar wi kakah ni cuma melek tu dah. Ni taran ni boleh dah ni. Lepas tu saya kecak tengok rasa sedap lagi. Kalau rasa sedap kita nak dah ke kita ambil tepung jagung pacuk air masuk dah. Kucar-kucar dia dah. Lepas tu kita buh masuk dah, jangan buh banyak we kodar dah, buh buka je. Ni taran ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh air kita goreng sat ni masuk. Lepas tu buh 3 masing dengan lada masuk dah. Kalau dia tak akan dah tak payah buh. Lepas tu kita goreng we sok kita tu gelomok dengan air molek dah. Lepas tu buh dah pakcik ataupun dah tumah masuk dah. Tu goreng biar gelomok sikit gi dah. Nampak dah pakcik masak dah sikit kita boleh nak kek buh pinggir dah. Kalau pia nak terawak boleh kita dah tak payah li. Kalau pia tak faham mana boleh lah komen tanya. Kalau kita nampak nanti kita jawab dah. Ni kai crop pat siu kita dah. Taran ni tak payah li. Lepas tu kita jangan lupa buh dah tu jangok dia sikit dah. Ni sudah dah menu kita. Lepas tu jangan lupa terawak dah. Kalau pia buat dah kan jangan lupa komen mari yak tik dah. Kau pat siu ni style kita dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dah. Lepas tu tunggu minyak panas dulu. Agak tu minyak panas dah kita buh bawang putih dengan daging. Kita cicil potong siap dah buh masuk. Lepas tu kita goreng wi bawang putih daging tu masak dulu dah. Ni masak taran ni boleh dah ni. Lepas tu kita tanggup wi minyak tu baik dulu dah. Sebab kita bakar minyak sikit kita buh minyak banyak sebab kita nak goreng daging je dah. Lepas wi minyak tu baik dah kita buh telur masuk. Ni tu akan ada 3 teh dah. Lepas tu kita kucar. Dah kucar goreng wi telur tu masak dulu dah. Ni setelah kita taruh ni masak boleh dah lah. Lepas tu kita buh gubi bulat dengan terus masuk dah. Tu goreng sikit goreng wi gubi dengan terus tu masak dulu dah. Ni masak taran ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh nasi putih masuk dah. Lepas buh nasi tu goreng dulu sikit. Wi nasi panas sikit biar kita buh kakah tu goreng nasi mudah sedap, mudah goreng lah dah. Agak boleh dah ke. Kita buh sakai ni kita bakar dalam 2 sudu dah. Becing ni suka hati ada. Lepas tu cicak sotong kita bakar dalam 2 sudu lebih-lebih ada. Lepas tu buh sok cili dalam sudu ada. Sok cili dalam hujung sudu. Lepas tu kita buh si udang ni nampak ni. Si udang beg ni dah buh masuk. Kita agak-agak dah, jangan banyak sangat nak moyo pahit dah. Lepas tu kita goreng wi nasi gelomok dengan kakah molek dah. Menu ni mudah yo, lama kali kita buat dah. Pia nak buat boleh terawak turut baik kita dah. Agak tu nasi tu goreng rata dah. Belum kita nak kek, kita jangan lupa kecak dulu dah. Tengok rasa lah. Lalu sedap dah kita buh cicak potong dah, cicak hijau masuk. Lepas tu kita goreng. Kau pedegah goreng wi naik bahu cicak tu dah. Agak tu boleh dah ke kita tanggup berpinggir dah. Ni kita buat dalam 2 pinggir dah. Dak ke kita nak kesok ke duduk dengan sang no buat kok sang etik dah. Ni menu kopat si udam kita ataupun nasi goreng siu daging ada.
Ya dah, cara yang mudah sekali lah ni. Piyah nak terawak boleh kita dah. Cara awak sup puyuh kita ke. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu dah. Sebab kita nak tumis kakah ya dah. Kakah ya kita bakar ke bawang putih, kuah, telur masak, bawang merah, akar pakcik, lepas tu serah dah. Lepas tu kita buh kakah sup tulai masuk dah. Sup tulai kita bakar yiha apa ni? Yiha ni dah. Lepas tu jangan lupa buh sebut sup tu dah. Agak-agak dah. Sebut sup ni agak dah banyak sangat dah. Mau pekat pula. Lepas tu kita goreng tumis apa naik bahu dulu dah. Agak boleh dah. Kita buh puyuh kita masuk dah. Ni kita bakar 2 ekor dah. Kita goreng puyuh tu dulu gelomok kakah yang molek dulu dah. Kalau nampak tu puyuh tu gelomok molek dah ke, kita bakar buah air sup masuk dah. Kita bakar dalam 3 sendok dah. Kalau pian nak makan air putih pun tak apa. Lepas tu kita tunggu puyuh kita ni masak molek dulu dah. Ni dah. Agak tu puyuh kita masak kita tengok kakah juga apa tak dah. Sakal kita bakar dalam sudu. Becing sikit lah dah. Lepas tu garam ni kita bakar dalam 2 sudu dah. Lepas buah kakah siap tu kucawi kakah pucuk molek dulu dah. Agak tu boleh dah ke kita terasa dulu tengoklah mana dah. Aliman ni jangan debuh lagi. Agak terasa sedap dah. Kita buat aliman masuk dah. Aliman ni agak-agak dah. Lepas tu kucah-kucah dah. Lepas buat aliman jangan lupa ratuk api tik. Lepas tu serekak kali lagi tengok masa pun molek dah. Kalau agak atau masa pun molek dah ke, kita boleh kek buah makuk dah. Lepas kalau piak kena menu ni tolong tekan like. Lepas tu jangan lupa tekan share kita tak dah. Ni sup puyuh kita dah. Tak payah ni cara-cara yo. Lepas kalau piak tak faham mana sponsor mau komen tanya bawah boleh dah. Lepas kalau piak dega apa nak beritahu buat komen bawah boleh juga. Ni sup puyuh kita. Taruh ni ya. Sudah dah. Piak terawak boleh gitu dah.